Kenapa orang dulu-dulu atuk nenek kita walaupun kerja kampung je tapi boleh sekolahkan anak sampai masuk universiti, siap boleh pergi haji secara cash lagi. Orang zaman sekarang gaji RM5,000, RM10,000 tapi hujung-hujung bulan berasap kepala. Apatah lagi nak kumpul RM10,000. Kat sini saya nampak bezanya adalah mindset penyimpan. Orang dulu-dulu pantang ada duit lebih je, diorang terus pergi kedai, beli gelang emas, beli rantai emas. Bila nak pakai duit, hantar anak pergi mengaji sambung belajar, diorang gadai je emas tu. Lepas tu tebus balik. Atau nenek kita ni faham emas tu adalah aset. Berbeza dengan sekarang. Kita ni pantang ada duit lebih. Asyik nak upgrade iPhone lah, nak upgrade makan dekat kafe-kafe je lah. Jadi apa kata kita kembalikan cara orang lama tapi dengan gaya moden. Guna sistem Gold Accumulation Program Public Gold, tak payah susah-susah pergi kedai emas. Dengan RM100 pun dah boleh jadi emas yang berketurunan 999. Konsisten je buat dan menabung, sedar-sedar nanti emas kita dah menimbul untuk warisan generasi kita juga. Jadi kalau tuan-puan nak belajar tentang ilmu kewangan orang lama tapi versi moden, teruskan follow saya untuk lebih banyak rahsia seterusnya.